China pada Isnin. Manila memberitahu layang-layang. Peningkatan keberadaan China di Beting Second Thomas yang juga dipanggil sebagai Beting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar CDRI. Pernahkah anda terfikir, di manakah titik paling hujung negara kita di tengah lautan yang luas? Jauh dari hiruk kota Kuala Lumpur, malah jauh dari pesisir pantai Sabah. Wujud pula sebuah daratan yang dibina dengan keringat dan juga tekad. Sebuah tempat yang asalnya hanya terumbu karang yang tenggelam, namun ini menjadi benteng kedaulatan yang tidak tergoyahkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Najmiatul Najwa binti Abdullah dan saya merupakan pelajar PPIMT 2530 dari unit Bahasa Melayu 2. Baiklah, hari ini kita akan mengupaskan tuntas tentang isu Pulau Layang-Layang. Mengapa ia begitu istimewa? Mengapa 5 negara lain turut mengintai permata ini? Dan yang paling penting, apa kesan tindakan berani Malaysia terhadap masa depan rantau ini? Jadi, objektif pertama saya adalah untuk membongkarkan sejarah yang luar biasa, iaitu Stesen 5. Kita akan melihat kembali ke tahun 1983, bagaimana para perwira kita, tentera laut Diraja Malaysia, berjaya melakukan sesuatu yang dianggap mustahil pada waktu itu. Bagaimana sebuah terumbu karang yang tenggelam ditambak dengan penuh kepayahan, bata demi bata, sehingga menjadi sebuah pangkalan tentera yang megah dan juga landasan terbang yang berdiri teguh di tengah samudera. Kedua, kita akan merungkai teka-teki geopolitik dunia. Mengapa kepulauan Spratly ini digelar sebagai hotspot konflik dunia? Mengapa negara-negara besar sanggup bertegang leher demi kepulauan kecil ini? Saya akan tunjukkan kepada anda kedudukan strategik Malaysia dalam peta dunia dan mengapa setiap inci wilayah di Pulau Layang-Layang ini adalah benteng hadapan bagi kedaulatan kita di Laut Cina Selatan. Objektif ketiga pula adalah untuk menjawab persoalan yang lebih berat, iaitu impak strategik. Kita akan menganalisis dengan mendalam, iaitu apa sebenarnya kesan tindakan berani Malaysia menduduki pulau ini terhadap hubungan kita dengan negara jiran dan juga kuasa besar dunia seperti China. Adakah tindakan kita ini satu ancaman atau sebenarnya satu langkah bijak untuk mengimbangi kuasa di rantau ini? Mari kita putar kembali jarum waktu. Kita tinggalkan kemodenan tahun 2026 dan kembali ke penghujung tahun 1970-an. Pada waktu itu, di dalam peta navigasi antarabangsa, tempat ini hanyalah dikenali sebagai Swellery atau terumbu layang-layang. Secara geografi asalnya, ia bukanlah sebuah pulau, tetapi ia hanyalah sebuah atol atau terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi lagun sedalam 40 meter. Bayangkan, ketika air pasang, hampir keseluruhan terumbu ini hilang ditelan ombak. Yang tinggal hanyalah beberapa batuan kecil sahaja yang tajam. Namun di sebalik rupa fizikalnya yang seolah-olah tiada apa-apa, Kabinet Malaysia pada tahun 1983 telah membuat satu keputusan yang sangat berani dan berisiko tinggi. Keputusan itu telah membawa kepada satu misi rahsia yang sangat mencabar. Pasukan Komando Tentera Laut Diraja Malaysia ataupun TLDM adalah wira pertama yang telah menjejakkan kaki mereka di sana. Cuba anda bayangkan penempatan mereka. Mereka tidak mendarat di atas pasir yang memutih, tetapi mereka mendarat di atas batu karang yang tajam dan juga licin. Tanpa bangunan, tanpa bekalan air tawar dan juga tanpa perlindungan daripada panasnya matahari, yang mereka terpaksa untuk mendirikan kemah di atas struktur kayu sementara yang dipacak pada karang. Setiap malam, mereka tidur dengan bunyi deruan ombak yang hanya beberapa inci sahaja dari tempat tidur. Jika ribut melanda, mereka hanya berserah kepada Tuhan. Mengapa mereka sanggup
melalui penderitaan ini? Adakah kerana mereka membawa amanah negara? Sebenarnya, ya. Kerana mereka telah membawa amanah negara, iaitu pacakkan bendera jalur gemilang dan jangan biarkan sesiapa pun merampas kedaulatan kita. Apabila kehadiran kita sudah dipasak, fasa seterusnya pun bermula. Kerajaan Malaysia telah memulakan proses penambakan ataupun kita panggil reclamation secara besar-besaran. Hal ini bukan kerja yang mudah, tetapi kita sedang bercakap tentang membawa beribu-ribu tan batu, pasir dan juga simen dari daratan Sabah yang jaraknya lebih 300 kilometer. Hasilnya, sebuah landasan terbang sepanjang 1,367 meter telah berjaya dibina di tengah-tengah lautan yang dalam. Akhirnya, lahirlah apa yang kita panggil hari ini sebagai Stesen 5. Tetapi jangan tersilap faham, Stesen 5 bukan sekadar pejabat pentadbiran ataupun pusat kajian cuaca. Tetapi ia merupakan simbol effective occupation atau penguasaan undang-undang antarabangsa. Tuntutan di atas kertas sahaja tidak mencukupi. Jika anda tidak menduduki, tidak mentadbir dan tidak menjaga wilayah tersebut, kita akan bersiko untuk kehilangannya kepada negara lain. Malaysia telah memahami hakikat ini dengan sangat mendalam. Dengan adanya Stesen 5, kita menghantar mesej yang jelas kepada dunia. Ini adalah tanah kami. Ini adalah air kami dan kami berada di sini untuk menjaganya. Namun, di sebalik keindahan dan juga kemegahan Stesen 5, ada ribut yang sedang melanda di peringkat antarabangsa. Mengapa tindakan kita ini telah membuatkan negara-negara jiran dan juga kuasa besar dunia mula panas hati? Mari kita lihat catur geopolitik ini di segmen seterusnya. Sekarang, saya mahu memfokuskan kepada pulau layang-layang yang bukan berdiri sendirian di tengah laut yang tenang. Ia sebenarnya terletak di tengah-tengah medan tempur diplomatik yang paling rumit di dunia, iaitu gugusan Kepulauan Spratly. Di sinilah berlakunya pertembungan ego, kuasa tentera dan juga kepentingan global yang boleh mencetuskan ketegangan bila-bila masa sahaja. Pertama, kita tidak boleh lari daripada membincangkan pengaruh Republik Rakyat China. China menggunakan dakwaan sejarah yang mereka panggil sebagai 9-line atau 9 garis putus-putus. Melalui garisan ini, China menuntut hampir 90% daripada keseluruhan laut China Selatan sebagai wilayah mereka. Jika anda lihat pada peta, jarak pulau layang-layang dari tanah besar China adalah ribuan kilometer. Namun, bagi mereka, ini merupakan warisan nenek moyang mereka. Walaupun Mahkamah Tetap Penimbang Tara di Hague telah memutuskan pada tahun 2016 bahawa tuntutan sejarah ini tidak mempunyai asas undang-undang di bawah UNCLOS, China tetap teguh dengan pendirian mereka. Kehadiran kapal-kapal pengawal pantai mereka di sekitar kawasan ini seringkali telah menguji kesabaran negara-negara serantau, termasuklah negara kita, Malaysia. Bukan China sahaja yang berminat, tetapi jiran-jiran kita juga seperti Vietnam, Filipina serta Taiwan mempunyai tuntutan masing-masing. Vietnam mendakwa mereka mempunyai hak sejarah yang panjang ke atas gugusan Spratly sejak abad ke-17 lagi. Negara Filipina pula telah menuntut sebahagian besar kawasan ini yang mereka panggil sebagai Kalayaan Island Group. Ini disebabkan atas faktor kedekatan geografi dan juga keselamatan negara mereka. Bayangkan situasinya. Dalam satu kawasan laut yang sama, ada 5 ataupun 6 negara yang memegang peta berbeza dan negara masing-masing mengatakan, ini milik saya. Inilah yang menjadikan isu pulau layang-layang ini sangatlah sensitif. Lalu, di manakah kedudukan Malaysia di tengah-tengah kekalutan ini? Negara Malaysia
tidak menuntut berdasarkan dongeng sejarah semata-mata. Kita sangatlah konsisten dan juga profesional, iaitu pendirian kita telah berpaksikan kepada UNCLOS 1982, Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa. Berdasarkan undang-undang ini, pulau layang-layang terletak dengan jelas di dalam pelantar benua Malaysia. Jaraknya hanya sekitar 300 km dari pantai Sabah. Jadi, secara teknikal dan undang-undang, Malaysia mempunyai hak berdaulat yang sah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada faktor mengapa negara-negara lain ingin menuntut Pulau Spratly ataupun Pulau Layang-Layang. Faktor pertama yang mendorong persaingan ini adalah kerana kepentingan ekonomi. Berdasarkan laporan Jabatan Maklumat Tenaga EIA Amerika Syarikat, Laut China Selatan dianggarkan menyimpan kira-kira 11 bilion tong minyak dan juga 190 trilion kaki padu gas asli yang belum diterokai. Di negara-negara yang sedang membangun pesat, penguasaan ke atas sumber tenaga ini adalah jaminan kepada keselamatan tenaga pada masa hadapan. Selain itu, kawasan ini merupakan antara zon perikanan terkaya di dunia yang menyumbang sekitar 12% daripada hasil tangkapan global. Maka, penguasaan wilayah ini bukan sekadar soal keluasan tanah, tetapi penguasaan ke atas rantaian bekalan makanan dan juga sumber asli yang bernilai berbilion ringgit. Faktor yang kedua ialah kepentingan geopolitik dan juga maritim. Laut China Selatan merupakan laluan perkapalan kedua yang paling sibuk di dunia. Dianggarkan barangan yang bernilai lebih 3 trilion dolar Amerika melalui kawasan ini setiap tahun. Sesiapa sahaja yang menguasai Kepulauan Spratly secara logiknya mempunyai keupayaan untuk memantau, melindungi atau dalam senario yang terburuk dapat menyekat laluan perdagangan antarabangsa. Bagi kuasa besar seperti China, kawalan ke atas kawasan ini adalah sebahagian daripada strategi Blue Water Navy mereka untuk meluaskan pengaruh yang jauh keluar kawasan pesisir pantai mereka. Seterusnya, dari sudut keselamatan, keberadaan ketenteraan di pulau-pulau ini, iaitu berfungsi sebagai pangkalan hadapan. Malaysia sebagai contoh, iaitu telah mengambil langkah yang proaktif dengan menempatkan kehadiran yang tetap menerusi stesen 5 CLDM di Pulau Layang-Layang sejak tahun 1983. Tindakan ini adalah selaras dengan keperluan pertahanan negara bagi memastikan zon ekonomi eksklusif ataupun ZEE kita tidak. Ini bukan sekadar isu pulau pelancongan, tetapi ini adalah percaturan kuasa besar. Jadi, apakah impak tindakan Malaysia menduduki pulau ini kepada kita dan juga jiran-jiran kita? Mari saya buat kesimpulan dalam statement yang terakhir. Pertama, mari kita lihat kesan langsung kepada Malaysia. Ada 3 aspek utama di sini. Iaitu yang pertama, dengan adanya stesen 5 dan juga kehadiran fizikal tentera kita. Pulau Layang-Layang berfungsi sebagai mata dan juga telinga negara di barisan hadapan. Ia bukan sekadar bangunan tetapi pos kawalan yang strategik. Tanpanya, perairan Sabah akan terdedah kepada pencerobohan secara besar-besaran. Kegiatan lanun dan juga penyeludupan pun akan berlaku. Kehadiran kapal peron kita di sini telah memastikan nelayan tempatan kita boleh mencari rezeki dengan rasa yang selamat. Cuba anda bayangkan, jika Malaysia bersikap lepas tangan terhadap pulau ini, kita bukan sahaja kehilangan tanah, tetapi kita juga akan kehilangan hak atas zon ekonomi eksklusif. Yang paling penting di sini ia adalah simbol kepada maruah. Ia telah membuktikan kepada dunia bahawa Malaysia,
walaupun sebuah negara yang kecil, tetapi ia adalah sebuah negara maritim yang berdaulat. Kita tidak tunduk kepada tekanan dan kita berani dalam mempertahankan hak kita dengan cara yang terhormat. Hal ini membinakan jati diri bangsa yang lebih kuat. Bagaimana pula dengan hubungan kita dengan negara jiran? Adakah kita ini dianggap sebagai pengacau? Sebenarnya, impaknya jauh lebih positif daripada itu. Kehadiran Malaysia di Pulau Layang-Layang mewujudkan satu bentuk imbangan kuasa. Ia menghalang mana-mana satu kuasa besar daripada mendominasi Laut China Selatan secara mutlak. Dengan adanya kehadiran pelbagai negara penuntut yang terkawal, ia akan mewujudkan satu status quo dan satu keadaan di mana semua pihak terpaksa berfikir dua kali sebelum memulakan provokasi ketenteraan. Pulau Layang-Layang, selain itu, isu Pulau Layang-Layang memaksa Malaysia dan juga rakan-rakan ASEAN kita seperti Filipina dan juga Vietnam untuk sentiasa duduk di meja rundingan. Walaupun kita mungkin bertindih tuntutan, kita masih mempunyai musuh atau cabaran yang lebih besar dari luar. Kesannya, ia memperkukuhkan semangat setiakawan ASEAN dalam merangka Code of Conduct untuk memastikan Laut China Selatan kekal sebagai zon aman dan juga bebas. Malaysia telah menunjukkan contoh yang terbaik kepada dunia. Kita mempertahankan hak menggunakan kekuatan fizikal melalui Stesen 5 yang berjalan seiring dengan kekuatan undang-undang diplomasi. Kita tidak menggunakan meriam ataupun ugutan senjata untuk menindas jiran. Sebaliknya, kita mengutamakan kedaulatan undang-undang antarabangsa. Inilah wajah diplomasi Malaysia yang dikagumi. Sebagai mengakhiri bicara panjang kita pada hari ini, lihatlah Pulau Layang-Layang dengan pandangan yang berbeza. Ia bukan sekadar destinasi penyelaman yang cantik dan juga bukan sekadar pangkalan tentera yang terpencil. Tapi ia adalah maruah bangsa yang terapung di tengah samudera luas. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.